Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Encik Muhammad Daud bin Abu Yamin selaku pensyarah khusus penghantar pengajian pendidikan. Nama saya Nur Akilah Hayat binti Ahmad Yazid, boleh panggil saya Akilah. Nama saya Nur Amira binti Muhammad Rozdan, boleh panggil saya Amira. Nama saya Nur Amira Syakira binti Muhammad Zamri, boleh panggil saya Amira. Pada hari ini, kami akan membuat penilaian terhadap aspirasi dan hala tuju pendidikan semasa seperti Pelan Pembangunan Malaysia Dan juga implikasinya terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik dalam menghadapi cabaran abad ke-21. Jadi, mari kita sama-sama merungkai dan memahami topik ini dengan lebih mendalam. Jom! Terdapat satu pelan untuk menjulang sistem pendidikan kita ke tahap antarabangsa agar anak-anak Malaysia bersedia untuk menempuhi cabaran abad ke-21 menerusi pelbagai inisiatif transformasi. Dengan meningkatkan kualiti pendidikan teknik dan vokasional, dengan mengukuhkan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui kurikulum dan pembelajaran yang dipertingkat. Dengan membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar untuk menyelesaikan masalah abad ke-21. Kami memerlukan semua wira kami untuk menerajui perubahan. Bersama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pendidikan merupakan tunjang utama dalam pembangunan sesebuah negara kerana melalui pendidikanlah generasi masa hadapan dibentuk untuk menjadi insan yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Di Malaysia, usaha untuk memperkasakan sistem pendidikan telah digariskan melalui Pelan Pendidikan Malaysia yang bermula daripada 2013 hingga 2025 yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelan ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara agar ianya setanding dengan sistem pendidikan bertaraf antarabangsa. Dalam pelan ini juga terdapat beberapa aspirasi pendidikan yang menjadikan panduan dalam melahirkan generasi yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Oleh itu, video ini akan membincangkan aspirasi dan hala tuju pendidikan semasa serta implikasinya terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik dalam menghadapi cabaran abad ke-21. Aspirasi pendidikan negara memainkan peranan penting dalam membentuk hala tuju sistem pendidikan Malaysia. Aspirasi ini bertujuan untuk memastikan setiap murid mendapat pendidikan yang berkualiti serta mampu bersaing dalam dunia yang semakin mencabar. Salah satu aspek penting dalam aspirasi pendidikan ialah penekanan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT. KEBAT membolehkan murid bukan sahaja memahami sesuatu maklumat tetapi juga mampu menganalisis, menilai dan menghasilkan idea baharu. Sebagai contoh, dalam proses pembelajaran di bilik darjah, guru boleh menggalakkan murid untuk berbincang, menyelesaikan masalah serta menghasilkan projek yang memerlukan pemikiran kreatif.
Selain itu, aspirasi pendidikan negara juga memberikan penekanan kepada penggunaan teknologi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi telah mengubah cara pembelajaran berlaku. Murid kini boleh mengakses pelbagai sumber pembelajaran melalui internet seperti video pendidikan, platform pembelajaran digital serta aplikasi pembelajaran interaktif. Sebagai contoh, laporan berita menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sedang merintis konsep bilik darjah berasaskan kecerdasan buatan atau AI-powered classroom. Ianya bertujuan bagi meningkatkan pengalaman pembelajaran murid. Melalui teknologi ini, guru dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid dengan lebih tepat serta merancang pengajaran yang lebih sesuai dengan keperluan mereka. Selain itu, inisiatif ini juga dijangka diperluaskan kepada lebih banyak sekolah sebagai usaha untuk memperkukuh pendidikan digital di Malaysia. Namun begitu, aspirasi pendidikan negara bukan hanya tertumpu kepada aspek akademik dan teknologi semata-mata. Sistem pendidikan juga memberi penekanan kepada pembentukan sahsiah dan nilai murni dalam kalangan murid. Hal ini penting kerana pendidikan bertujuan melahirkan individu yang bukan sahaja berilmu tetapi juga mempunyai akhlak yang baik serta mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 menunjukkan pencapaian positif setakat ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi contoh kemasukan ke sekolah di semua peringkat menunjukkan peningkatan yang sangat ketara sekaligus memastikan kanak-kanak di negara ini terus berada dalam sistem pendidikan. Fadlina berkata KPM sentiasa memberikan perhatian dan mendukung dasar pendidikan yang ditetapkan kerajaan termasuk memastikan kejayaan 5 aspirasi sistem pendidikan iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan yang terkandung dalam pelan pembangunan itu. KPM juga akan memastikan kurikulum kebangsaan melengkapi PPPM dan kekal relevan bagi melahirkan murid yang berdaya saing dan kompetitif apabila tamat persekolahan. Inisiatif yang terkandung dalam PPPM itu juga katanya dipantau rapi unit pelaksanaan dan prestasi pendidikan padu dengan menetapkan sasaran indeks prestasi utama KPI yang kekal melibatkan pengurusan tertinggi KPM dalam menyimak prestasi pencapaian. Fadlina berkata demikian sebagai menjawab soalan Senator Susan Cemerai Anding yang mahu tahu tahap keberkesanan dasar dan inisiatif pendidikan semasa yang bertujuan memperbaiki kualiti pendidikan Malaysia pada sesi soal jawab lisan di Dewan Negara pada Rabu. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, ada 6 aspirasi yang kita perlu ketahui. Aspirasi yang pertama ialah pengetahuan. Pengetahuan bertujuan untuk memastikan semua murid mendapat pengetahuan yang kukuh dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang sains, matematik, keperimanusiaan, bahasa dan pelbagai lagi. Aspirasi kedua pula ialah kemahiran berfikir. Setiap murid perlu mempunyai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah ataupun membuat satu keputusan yang tepat. Aspirasi yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Kemahiran ini bertujuan untuk menerapkan sifat kepimpinan dalam setiap murid dan memastikan setiap murid itu mampu memberi kerjasama yang tepat dan padu dalam setiap kumpulan. Aspirasi yang keempat ialah kemahiran dua bahasa. Sistem pendidikan Malaysia menekankan penggunaan sekurang-kurangnya dua bahasa iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Aspirasi yang kelima pula ialah etika dan kerohanian. Selain daripada pencapaian akademik, murid juga perlu ada nilai moral, etika dan pegangan agama yang kukuh. Dan aspirasi yang terakhir pula ialah identiti nasional. Aspirasi ini bertujuan untuk membentuk murid yang berjiwa patriotisme dan menghormati kepelbagaian budaya di Malaysia.
Jadi, kita telah ketahui 6 aspirasi utama dalam murid. Apabila aspirasi semua ini digabungkan dalam sistem pendidikan Malaysia, maka ia mampu melahirkan satu individu yang seimbang dan juga berkualiti. Sekolah ini mempunyai pendidikan khas sebanyak 5 kelas yang diketuai oleh Encik Muhammad Azani Syam bin Muhammad Ali sebagai penolong kerana pendidikan khas, dibantu oleh seramai 6 guru dan 4 pembantu pengurusan murid, di mana majoriti ini adalah murid bermasalah pembelajaran. Lahir daripada program contohnya Linus, mana ada murid yang didapati slow learner ataupun bermasalah pembelajaran, kita akan terima untuk ditempatkan di SK Jangkaan Darul. Untuk pelajar-pelajar pendidikan khas ini, kita perlukan buat saringan. Jadi apabila dia telah mencapai tahap yang kita putuskan, dia boleh dimasukkan dalam kelas inklusif, barulah kita akan masukkan kelas inklusif. Bagi yang tak mencapai tahap, dia akan teruskan dalam kelas pendidikan khas. Ayahnya guru dan rakan-rakan saya sangat baik. Mereka membantu saya dari segi pembelajaran, dari segi keperluan saya. Sekolah ada sediakan tandas OKU khas untuk saya. Sangat mudahlah sebab saya boleh pergi ke sana. Kalau saya tak faham apa-apa, cikgu boleh cuba terangkan kepada saya. Lepas tu, diorang banyak memberi semangat untuk saya terus belajar dan terus belajar. Untuk program pendidikan inklusif ini, kita buat secara menyeluruh dalam tempoh 3 tahun. Untuk sebarang ni dia ada paling kurang 3 mata pelajaran. Ada yang mampu BM, ambil BM, ada yang matematik, ambil matematik. Bagi yang tak boleh akademik, kita inklusifkan dia dengan co-curriculum dan sukan. Untuk unit uniform, kita masukkan dia dalam pasukan pengakap. Ambil lencana, pergi berkemah ke aktiviti sama macam budak perdana. Tapi waktu co-curriculum dan waktu sukan saja. Sebagai guru aliran perdana, saya membantu murid-murid pendidikan khas ni dengan secara bimbingan secara individu. Kemudian kita akan bawa dia bergaul bersama-sama murid aliran perdana supaya dia tak rasa diri dia terpencil atau dipinggirkan. Mereka melibatkan diri sama rata dari segi koko, dari segi uniform. Kita layan dia seperti pelajar-pelajar yang normal. Pembelajaran dia akan bertambah bagus dan dia akan dapat menjadi seorang yang berkeyakinan dalam diri dia. Murid-murid MBK ni dia emosional. Jadi guru-guru perlu bersabar dengan menarik mereka untuk belajar. Kaedah pembelajaran untuk murid MBK ni dia lebih kepada visual dan juga permainan. Kelas yang bukan inklusif maknanya dia berada di PPKI lah. Yang inklusif maknanya dia berada bersama arus perdana. Apa yang perdana belajar, mereka akan belajar. Program ni dapat membantu sebab yang kita inklusif tu boleh membawa diri dan boleh menyesuaikan diri di dalam kelas bersama murid-murid. Saya suka sekolah ni sebab seronok, ramai kawan, cikgu baik, makanan di kantin sedap. Sebab cikgu suka ajar kami tulis, membaca dan seronok. Di dalam kelas kawan saya menolong saya menulis. Saya mengantai pasukan bola sepak sekolah. Saya dan isteri bawa anak ni berjumpa dengan pakar pediatrik. Hasil berjumpa dengan pakar tu buat kesimpulan yang anak ni ada masalah disleksia. Pakar menasihatkan saya untuk hantar anak ke PPKI program di SK Long Jaafar ni. Dia masuk dalam PPKI inklusif penuh di perdana. Alhamdulillah setakat ni teacher, cikgu bahasa Inggeris berjumpa, dia sebut bahawa anak ni dia ada perubahan. Setakat ini, apa yang saya lihat, program ini Alhamdulillah boleh diterima baik oleh golongan ibu bapa, khususnya kepada pelajar-pelajar yang kita inklusifkan di sekolah inilah. Kalau dikenal pasti dari peringkat awal, adalah lebih baik ibu bapa yang berada di luar sana tu berhubung sama dengan sekolah yang berkenaan ataupun berhubung dengan doktor di pihak Kementerian Kesihatan bagi mendapat pengesahan ataupun bagi mendapat sokongan daripada pihak-pihak yang berkenaan supaya anak, tuan-tuan dan perempuan boleh memasuki sekolah-sekolah yang sebut tadi lah, sekolah pendidikan khas ataupun kita kata kelas pendidikan khas. Nasihat saya teruskan berusaha dan jangan berputus asa dan selalu berdoa.
Baiklah, terima kasih kepada saudari. Bersama saya pula Amira Syakira. Sekarang saya akan teruskan dengan topik seterusnya iaitu Hala Tuju Pendidikan Abad ke-21 atau lebih dikenali sebagai Pembelajaran Abad ke-21 iaitu PAK 21. Kalau kita lihat kembali, sistem pendidikan pada masa dahulu, kebanyakan proses pembelajaran berlaku secara tradisional. Guru akan berdiri di hadapan kelas dan hanya menerangkan topik pembelajaran sahaja. Manakala, murid pula hanya duduk mendengar, menyalin nota dan menghafal fakta untuk peperiksaan semata-mata. Pendekatan ini memang membantu murid memperoleh pengetahuan asas. Tetapi dalam dunia semakin kompleks hari ini, pendekatan tersebut sudah tidak mencukupi lagi. Hal ini kerana kita kini hidup dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Maklumat boleh diakses dengan mudah melalui internet, telefon pintar dan pelbagai platform digital. Oleh itu, sistem pendidikan juga perlu berubah supaya dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga mampu berfikir secara kritis, berkomunikasi dengan baik serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar. Di sinilah munculnya konsep pembelajaran abad ke-21. Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif serta berpusatkan murid. Dalam PAK 21, murid digalakkan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, manakala guru pula berperanan sebagai pembimbing atau fasilitator sahaja. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan beberapa ciri utama dalam pembelajaran abad ke-21. Ciri yang pertama ialah penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pada masa kini, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dapat membantu menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, interaktif dan mudah difahami oleh murid. Sebagai contoh, dalam kelas sains, guru yang mengajar topik sistem surya boleh menayangkan video animasi tentang pergerakan planet menggunakan projektor atau skrin pintar seperti Smart TV. Melalui visual dan animasi tersebut, murid dapat melihat bagaimana planet bergerak mengelilingi matahari serta memahami kedudukan sistem planet dengan lebih jelas. Aktiviti ini bukan sahaja menarik perhatian murid, tetapi juga membantu murid memahami konsep yang mungkin sukar dibayangkan jika hanya diterangkan melalui buku teks atau penerangan secara lisan semata-mata. Selain itu, teknologi juga membantu murid mengakses maklumat dengan lebih mudah. Murid boleh mencari bahan rujukan tambahan melalui internet, menonton video pembelajaran atau menggunakan aplikasi pendidikan. Ini menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel dan memberi peluang kepada murid untuk belajar secara mandiri. Ciri yang kedua ialah pembelajaran secara kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif bermaksud murid bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan atau projek. Pendekatan ini sangat penting kerana dalam kehidupan sebenar, kebanyakan pekerjaan memerlukan kerjasama antara individu. Sebagai contoh, dalam kelas Bahasa Melayu, guru boleh membagikan murid kepada beberapa kumpulan dan memberikan tugas untuk menghasilkan sebuah poster tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan sebagainya. Setiap ahli kumpulan akan memainkan peranan masing-masing seperti mencari idea, menulis isi penting, melukis gambar atau menghias poster. Sepanjang proses tersebut, murid akan berbincang dan bertukar pandangan dengan rakan-rakan. Pada akhir aktiviti, setiap kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Aktiviti seperti ini bukan sahaja membantu murid memahami topik yang dipelajari, tetapi juga meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama antara mereka. Ciri yang ketiga pula ialah penerapan kemahiran berfikir aras tinggi atau KBAT. Kemahiran berfikir aras tinggi merujuk kepada keupayaan murid untuk berfikir secara kritis, menganalisis maklumat, menilai sesuatu situasi dan menghasilkan idea yang baru. Dalam pendidikan abad ke-21, murid tidak lagi hanya diminta menghafal fakta tetapi digalakkan untuk memahami konsep dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, dalam kelas geografi, guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah langkah yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk menguruskan masalah banjir di kawasan bandar dan sebagainya. Murid-murid kemudian diminta berbincang dan memberikan cadangan penyelesaian. Melalui aktiviti ini, murid perlu berfikir secara kritis, menganalisis punca masalah dan mencadangkan langkah yang sesuai seperti memperbaiki sistem saliran, menjaga kebersihan sungai atau penerangan lebih baik pupuk. Aktiviti seperti ini membantu murid mengaitkan pembelajaran dengan situasi sebenar dalam kehidupan. Dan ciri yang keempat ialah penglibatan aktif murid dalam kelas. Dalam pendekatan
pembelajaran abad ke-21, murid digalakkan untuk terlibat secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Ini bermaksud murid bukan sekadar mendengar penerangan guru, tetapi turut mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti seperti perbincangan, pembentangan dan soalan jawab. Sebagai contoh, dalam kelas bahasa Inggeris, guru boleh menjalankan aktiviti lakonan pendek atau role play, iaitu murid akan diberikan satu situasi seperti perbualan di restoran atau di lapangan terbang. Murid kemudian perlu berlakon dan menggunakan bahasa Inggeris dalam dialog mereka. Aktiviti seperti ini membantu murid meningkatkan keyakinan diri serta kemahiran komunikasi mereka. Pada masa yang sama, suasana kelas menjadi lebih hidup dan menyeronokkan dan mampu menarik minat murid untuk belajar dengan semangat. Dalam konteks pembelajaran abad ke-21, peranan guru juga berubah-ubah. Guru bukan lagi hanya menyampaikan ilmu, tetapi bertindak sebagai fasilitator yang membimbing murid sepanjang proses pembelajaran. Guru membantu murid mencari maklumat, memberi panduan apabila mereka menghadapi kesukaran serta menyediakan aktiviti yang merangsang pemikiran dan kreativiti mereka. Pendekatan ini membantu murid menjadi lebih berdikari dan aktif dalam pembelajaran. Walaupun pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 mempunyai banyak kelebihan, terdapat juga beberapa cabaran seperti kekurangan kemudahan teknologi, kekangan masa serta keperluan latihan tambahan untuk guru. Namun begitu, dengan usaha dan kerjasama pihak, cabaran ini boleh diatasi secara berperingkat. Secara keseluruhannya, ada 7 pendidikan abad ke-21 adalah untuk melahirkan generasinya bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga memiliki kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks. Antara kemahiran penting yang ditekankan termasuklah kemahiran berfikir kritis, kreativiti, komunikasi dan kerjasama, atau lebih dikenali sebagai kemahiran 4C. Generasi yang memiliki kemahiran ini akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan, sama ada dalam bidang pekerjaan, kehidupan sosial maupun pembangunan negara. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahawa pembelajaran abad ke-21 merupakan satu pendekatan pendidikan yang sangat penting dalam memastikan sistem pendidikan kita sentiasa relevan dengan perkembangan zaman. Melalui penggunaan teknologi, pembelajaran kolaboratif, penerapan kemahiran berfikir aras tinggi serta penglibatan aktif murid, kita dapat melahirkan generasi yang lebih kreatif, inovatif dan berdaya saing. Diharapkan usaha untuk memperkukuhkan pelaksanaan PAK 21 ini akan terus dipertingkatkan demi masa depan pendidikan yang lebih berkualiti. Itu saja penerangan saya tentang topik Hari 7 Pendidikan Abad ke-21 atau PAK 21. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Akila untuk memulakan penerangan topik seterusnya. Pelaksanaan aspirasi pendidikan ini telah memberikan implikasi yang besar terhadap peranan guru dalam sistem pendidikan. Hal ini demikian kerana guru merupakan individu yang memainkan peranan utama dalam memastikan setiap aspirasi pendidikan dapat direalisasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Aspirasi pendidikan bukan sahaja menekankan aspek pencapaian akademik semata-mata, malah turut memberi penekanan terhadap pembentukan sasar, nilai moral serta kemahiran berfikir dalam kalangan murid. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan yang lebih menyeluruh dalam membimbing murid agar mereka bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik tetapi juga mempunyai jati diri serta nilai yang positif. Sarah, kenapa kamu kelihatan sedih? Kamu seperti memikirkan sesuatu je. Sebenarnya kan cikgu, saya rasa takut untuk membuat pembentangan di dalam kelas ini. Kamu jangan takut, kamu kena berani. Sebab kalau kita takut, macam mana kita nak cuba benda baru? Saya takut membuat kesilapan dan saya rasa saya tidak pandai bercakap di hadapan kelas. Sarah, setiap orang pasti berasa takut apabila mencuba sesuatu yang baru. Namun begitu, rasa takut itu boleh diatasi jika kamu berani mencuba. Tapi cikgu, saya risau kalau rakan-rakan saya mertertawakan saya. Sarah, kesilapan itu
adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Yang penting ialah keberanian untuk mencuba dan memperbaiki diri. Terima kasih cikgu atas nasihat tersebut. Saya akan cuba lebih yakin dan berani untuk membuat pemenangan. Bagus, Sarah. Cikgu percaya kamu mampu melakukannya. Cikgu pergi dulu ya. Bye. Situasi ini menunjukkan bahawa guru memainkan peranan penting sebagai pemimpin yang memberi sokongan dan motivasi kepada murid. Peranan ini selaras dengan aspirasi yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang menekankan pembentukan murid yang seimbang dari segi pengetahuan, kemahiran serta sasiah diri. Guru juga perlu bersikap kreatif dan inovatif dalam merancang strategi pengajaran. Hal ini kerana setiap murid mempunyai tahap kebolehan, minat dan gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan supaya semua murid dapat memahami sesuatu topik dengan lebih baik. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan aktiviti seperti perbincangan dalam kumpulan, pembelajaran berasaskan projek atau permainan pendidikan dalam kelas. Pendekatan seperti ini bukan sahaja membantu murid memahami pelajaran dengan lebih mudah, malah menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Apabila guru menggunakan kaedah pengajaran yang kreatif, murid akan lebih berminat untuk belajar dan lebih berani melibatkan diri dalam aktiviti di dalam kelas. Secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan motivasi murid serta membantu mereka mengembangkan potensi diri. Oleh itu, guru berjiwa pendidik bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga berperanan merancang pembelajaran yang kreatif bagi mewujudkan suasana pembelajaran lebih aktif dan berkesan. Baik pelajar, berdasarkan perangan cikgu tadi, sila buka buku teks dan buat nota buka surat 25 hingga 30 dan hafal semuanya. Cikgu, boleh tak kita buat aktiviti? Tak perlu, kamu hanya perlu hafal untuk peperiksaan akan datang sahaja. Alah. Baiklah pelajar, berdasarkan penerangan cikgu dan perbincangan kita tadi, cikgu nak kamu berbincang dalam kumpulan dan buat nota yang menarik mengikut kreativiti kamu semua. Boleh? Cikgu, kumpulan kami nak buat puasa untuk buat nota. Bagus, menarik dan sangat kreatif idea kamu. Teknologi seperti video, animasi dan kuis interaktif menjadikan pembelajaran lebih ceria dan aktif berbanding kaedah tradisional. Hal ini kerana murid tidak hanya mendengar tetapi boleh melihat, mendengar dan berinteraksi secara serentak. Oleh itu, ianya menyebabkan mereka lebih fokus dan kurang bosan ketika belajar di dalam kelas. Kesimpulannya, aspirasi pendidikan negara bertujuan untuk melahirkan generasi yang seimbang dari segi ilmu, kemahiran dan nilai. Sekian sahaja video kami pada kali ini. Semoga ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu pengetahuan yang baharu buat kita semua. Sekian, terima kasih.